nasib baiklah, Alhamdulillah, ya Allah, Tuhan test sikit je. Ya, dapatlah, that was in September. Bila dapat tahu tu, doktor adalah bagi remedy yang maksudnya macam injection HPV lah apa semua untuk woman yang mana yang kat uterus, semua dia bagi HPV dulu apa semua, cuba 6 bulan. Benda tu lagi datang. Dia dah develop daripada pre jadi stage 1. So proses tu daripada sampai saya mengandung Isabella tu, kalau dia teruk, saya tak kena. So proses mengandung Isabella, melahirkan Isabella, doktor kata okey, kita buat sekali lagi analisis semua, memang cancer. So I kata buang uterus semua. Alhamdulillah sekarang tak ada apa-apa. 2020 September buang. Alhamdulillah sekarang I pray tak ada. Memang tak ada ambil chemo, tak ada. Masa tu I tak percaya tau. Doktor kata, you ni buat check up every year and everything. Dia kata, kenapa? Saya tanya dia, doktor kenapa? I pun tak tahu. Dia kata, it's just bad luck. Lepas tu my husband, dia ada kawan, so dia study about energy kita and everything, mind, stress, apa semua. Memang pun kalau kita stress, kita banyak hormon kortisol, boleh. Mainly yang mana yang dapat problem cancer sekarang ni semua stress. Kita kadang-kadang yang subjek kita nak buat tu dalam life, jalan tu bukan lurus. Jalan bengkok-bengkok, naik turun kan. So of course, benda ni buatkan dia orang, memberikan dia orang rasa macam aku yang tak ada penyakit apa ni pun I'm still okay. Why I don't take care of myself? One, kenapa aku tak usaha betul-betul untuk buat something to achieve in life? Macam tu. So I've been through benda-benda macam tu lah. So lepas tu bila apa saja masalah yang ada, okay, jangan simpan, biarkan benda ni proses. It's just a process.